staycation kita kali ni kita nak pergi ke Angsana Teluk Bahang. Let's go. Okay, thank you. Sini dia akan bagi complimentary towel. Sejuk ke towel tu? Buat bagi member, so korang akan jadi member. Korang kena jadi member untuk hotel. Okay, so kita nak check in. So kita ni bilik nombor berapa? 1113. Tingkat berapa? 31? Oh, 311. Oh, so bilik dia 311 tapi dia punya lobby interior dia memang lawa gila lah. Sebab dia ada kayu-kayu kan. So ada batu-batu. Dia ambil air free complimentary. And then ni tempat dia punya swimming pool. Boleh-boleh lah korang nak air mana kan. Jom kita pergi ke bilik kita. Okay, lepas tu kan tengah-tengah celah-celah dekat koridor tu korang akan nampak macam laut lah. Cantik lah view dia. Korang tengok. Kita dah sampai. So bilik kita paling hujung sekali. One. Yes. Okay, kita tengok. Yes. First korang akan jumpa cermin yang sangat besar ni. And then fuyo, apakah ini? Cik, dah siap hias lah. Comel ni. Okay, bilik dia. And then korang ada macam satu bay dekat window ni. So korang boleh lepak lah sini. Ada TV dekat sini. Lepas tu, apa tu? Yo. Wow, happy birthday. Hari ni saya punya birthday guys. Actually semalam. Tapi ni baby record eh? Yo. Oh, dia orang pun nak. Oh, dia orang pun buang, kita yang kena buang. Pakai ni korang kena buang kat plastik ni kot. Betul tak? Oh, touchscreen. So dekat kaunter ni korang akan ada complimentary air soft drink. Tak pasti air ni kena bayar ke tak kan. Ada kopi, ada teh, sugar semua. Okay. And then korang akan dapat cawan-cawan. Cawan untuk wine. Cawan panjang, cawan pendek. Gelas sebenarnya. And then ni lah perkakas-perkakas lain. Ada water heater. Ada cawan. Ada pinggan kecil semua. Dan korang akan disediakan air ni lah. Air kosong ni. Macam nak buka dia ni. Uish. Yes, tutup balik lah macam ni. Macam tu kot. Cantik lah, dia tempat ni macam estetik gila lah. Satu kawasan ni macam satu kawasan art lah kan. So korang akan dapat free baby. Kita tengok sikit view dia. Oh damn. Ui, bestnya. Cantik tapi panas lah kat luar tu. Okay. Oh, kat situ korang ada tempat untuk lepak. Ni korang boleh jalan-jalan kat bawah ni. Jom kita tengok bilik air dia. Ush. Macam eksklusif betul dia punya bilik air. Okay, korang akan dapat towel sini. Okay, then biasalah sinki. Body lotion, soap semua ni tak pakai kot kan. Semua kita akan bawa, kita biasa buat sendiri kan. Dan korang akan ada ni. And then cermin yang sangat besar. Vibe luxury, eksklusif macam tu kan. Biasanya ada bathtub kan. Tolak, tarik, clean. Memang cantik lah design dia, memang clean gila lah. I like. Ni apa? Oh, shower. Shower dia okay, nice. Memang tinggi ala rainfall gitu. Ada lash. Tak sapu-sapu ni semua. Luas lah, memang sangat luas lah. Nak mandi dalam 2-3 orang boleh. Okay, ada bathtub tu yang best tu. Okay, let's go. Ni interconnecting room dengan bilik sebelah lah. Memang tak boleh buka lah. Plug point dia. Okay, semua boleh kontrol sini. Lampu-lampu semua korang boleh kontrol kat sini lah. Okay, ada 2 plug point. Cukup seorang satu. Perfect. And then dia akan tulis kat sini welcome.
Miss Arina Syazoni lah, orang yang booking tu. So dekat dalam almari dia, wah, almari pun cantik. Ada selipar, tapi selipar indoor kan. Top polish. Ada apa? Ironing board, tempat letak luggage. Complete lah dengan dia punya hanger. Okay, benda ni tempat letak laundry. Tahu, tapi panas lagi. Thank you baby. Ini kena bayar extra ke? Tak. Gas. Saya rasa tulis macam we are staying for my husband's birthday. Please appreciate if you can make a small arrangement in the room. Tak payah bayar beritahu je. Macam baru je ingat nak beli apa. Okay. So nanti korang kalau datang sini, kalau stay sini, make sure korang beritahu lah ada orang korang punya birthday ke atau apa-apa kan. Dapat free cake. Kalau rezeki lah kan. Kan kadang-kadang Tata tak dapat. InsyaAllah dapat aku. Kalau I think kalau dia orang macam free tak busy sangat, mungkin dia orang boleh prepare something. Kan? So ada bagi tau kad ucapan birthday kan. Smart gila. Tapi dia literally print tau. Servis memang terbaik kan. Kek dia pun nampak sedap gila. Cooking class. Outdoor movie night pun ada. Hari ni ada. Okay, sekarang kita nak pergi jalan-jalan dekat pantai dengan dia punya apa tu? Taman-taman dia tu kan. Dekat outdoor tu. Okay. Dia ada swimming pool, ada untuk orang dewasa. Wah. Ni ada budak kecil ni. Dia pool tu memang sangat cantik lah. Kalau bilik yang ini dia ada swimming pool included lah. Nice ke? Dan cantik lah taman dia kalau korang nak main. Rasanya ni macam private beach kan. So mostly orang kat sini semua ialah customer ni lah, sana Teluk Bahang ni. And then adalah juga orang-orang awam air. Macam petang-petang kita dapat jalan-jalan kan. So sambil tengok orang lain semua tengah santai, lepak-lepak, tepi laut, mandi-mandi semua. Best lah. Tengok ada buat macam pondok-pondok lah. Asyik ada dengan tilam lagi tu. Tapi kau kena hati-hati sikit lah. Nampak macam tak bersih lah. Kira sangat tak bersih lah. Kena tepuk-tepuk sikit. Tapi nice lah kalau korang boleh tepuk-tepuk, bersih-bersihkan sikit kan. Ada pasir-pasir orang dah lepak. Tengok tu. Main bola tampar, volleyball. And then ada fire hunter tu. Ni pukul 8 lebih, 8.40 macam tu. Dia punya fire show. Jangan lupa basuh kaki guys. Environment dia memang sangat-sangat best. Tenang kan. And then design pun cantik. Sesuai lah. And then kat depan tu kalau nak lagi dekat dengan air kan. Nak lepak sama-sama sambal. Apa tak? Ada water sports. Kalau kat bagi atas ni pula dia ada macam orang dewasa punya swimming pool lah. Infinity pool. Lawa tu. Lepas tu ada giant chest. Lepak kat sini sambil lepak-lepak, minum. And then still ada juga air complimentary ni, free flow. Ni macam
view yang lagi nice lah. Gym pun ada lah guys kalau korang nak pergi gym kan. Kalau pergi hotel kan, tapi nak memang nice lah. Tengok dia letak. Oh iyalah, dia main game kat situ. Untuk tak berminat, tapi saya terjumpa satu tempat yang sangat menarik, unik lah. Sebab saya tak pernah lagi jumpa orang pakai interior kayu dekat dia punya building macam ni lah. Dia macam wood plank je sebenarnya. Ada papan-papan kat jadi kita orang balik bilik sekejap kan. Lepas tu tengok-tengok kan, dia telah pasang tau. Staff dia ada pasang lah benda ni. Okay, sekarang kita nak pergi makan dekat restoran Jendela. Yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Jom kita tengok macam mana, menarik ke tak menarik makanan dia. Let's go. Portion with sashimi dressing, dan kita ada sayur-sayur, ada sushi, ada satu portion octopus, dan kita ada braised prawn. Ini dessert lah sini. Cuba, ini banyak pilihan. Sup dia, ada udon. Dah tentu udon noodle. Menarik. Korang boleh order juga lah. Kita boleh order juga lah. Dia ada daging-daging, lamb dia, macaroni pun ada. Dia akan masak fresh lah. Now of course ada kopi. Kopi dia boleh pilih je lah mana. Sate, peanut sauce, ais kacang pun ada, cendol semua ada. Aiskrim. Oh, seorang-seorang makan. Hai, makan seorang-seorang je. Ini lasagna. Hai, nampak quality sikit. Okay, so kita dah bangun pagi ni and then dia ni pun dah tak boleh nak duduk diam lah. Pagi-pagi kan korang bangun tidur dan dapat view macam ni kan dekat tingkap, memang best. Sejam kita nak pergi mana? Cantik betul lah guys, dia punya lobby ni kan, design dia memang cantik. Biasa ada salad dan hummus. Chicken sausage, tartar sausage, dan sini ni Asian rice porridge, bubur lah, bubur nasi. Semalam pun ada nasi dia sedap dia. Dan nak bakar roti pun boleh. Ada pelbagai topping. Donat dia nampak menarik ke. Muffins, pino chocolate, croissant. Yes, ada waffle ada. Kita boleh minta orang tu buatkan kalau ada. Terus cili dia. Roti ya? Boleh roti. Kita cuba kacang pul dia. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dia nya. Rasa dia tak macam kacang pul yang kita expect lah. Dia macam pakai apa? Kacang red beans. Dia lebih rasa
kari tau daripada kacang. Ni omelette dia. Telur omelette. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak dia dengan croissant dengan ni macam fish butter apa benda tak. Ni angsana fried chicken. Ni cheese dengan ya benda-benda yang saya pun tak pasti apa benda yang tadi. Nasi lemak dia okey. Ikan dia panas. Ayam goreng dia kita dah repeat untuk kali kedua sebab sedap gila. Dia terkunyit, spices dan dia crunchy juga. Sedap. Okay, selesai breakfast. Kita nak jalan-jalan dekat pantai. Dan kenapa topik kau ni? Dekat pantai kita nak jalan-jalan ambil angin kan dekat pantai. Breakfast tadi macam mana? Okey tak? To be honest, macam basic sikit lah. Basic kan? Rasa dia biasa je sebenarnya. Rasa dia biasa tapi option dia boleh tahan lah kan? Tapi rasa dia basic lah. First time ni kita nak bagi budak ni pegang. Biasanya bangun tidur and then kita baring-baring lepak-lepak kat hotel, pemandangan direct nampak laut macam ni. Sangat tenang kan? So kita dah kembali kat lobby dia untuk check up. Lobby dia memang cantik gila. Macam nampak sangat classy lah. Okay, so kita akan bagi Arina check out dulu. Dan kita akan lepak kat sini. Kita ambil late check out tau. Actually memang staff dia sangat nice lah. Sebab kita minta late check out. Patutnya check out pukul 12 kan. Tapi kita minta pukul lambat sikit lah kan. Dia bagilah dalam pukul 1. Yang penting kita call dulu lah. Sebab budak ni dia tak nak bangun. So itulah kita kalau travel dengan baby ni kan, kita ikut dia punya rentak. Okay, so kita ada member perk ni. Kalau register member boleh dapat free, claim free drinks, 2 drinks. Okay, so kita dah check out Angsana Teluk Bahang. So overall memang terbaik lah. Very nice stay. Bilik memang kita bagi kalau pukul 10 tu 10/10 lah. 10/10 and then servis pun 10/10. Apa-apa hal korang kita call je kan. Kita call je and then dia akan hantar. Apa lagi? Makan dinner is the best lah. Dinner buffet memang sedap. Memang sedap gila dinner dia. Betul. Dia bagi 10/10 juga, sedap gila walaupun option dia tak banyak sangat kan. Tapi rasa dia memang sedap. So dinner memang wajib korang try. And then apa lagi ada? Breakfast. Breakfast okey lah, dia basic lah tapi memadai lah untuk hari yang pagi kan. And then facilities terbaik lah. Dia punya apa? Swimming pool, ada gym, ada game, mini game yang tepat kan. Semua memang perfect. So harga, ni apa harga? Satu malam 500 something untuk deluxe. Deluxe room. Yes. So kita orang memang suka lagi yang tak ada balcony sebab
senang kan, kita baring-baring je, kita terus boleh tengok view laut semua kan. So dia ada banyak jenis room kan, ada banyak bilik kan. Ada balcony, ada yang ada living room semua. Kita pulang lah kat korang punya preference. So kita akan pergi balik rumah. Thank you for watching. Okay, so kita dah claim kita punya free drinks kan untuk membership. Tapi dia ada banyak option sebenarnya. So saya pilih cafe latte, ice latte. And Arina ambil apa ni? Strawberry milkshake. Yes. So berbaloi lah, benda ni RM20 tau. Yang ni RM22. Dia boleh take away atau makan kat minum kat sana lah. So kita ambil take away lah seperti nak balik dah kan.